Man United sedang fokus pada dua sasaran utama untuk musim panas ini. Yang pertama, Matheus Cunha dari Wolves. Rundingan dengan Cunha sedang berjalan lancar dan semakin hampir untuk diselesaikan. Ruben Amorim ketika ditanya mengenai perpindahan ini, memilih untuk tidak mengesahkan ataupun menafikan. Tetapi senyuman beliau memberi petunjuk bahawa perjanjian ini semakin dekat. Selain itu, Anderson, pemain tengah dari Atalanta, turut menjadi perhatian Man United. Amat mengagumi Anderson kerana gaya permainan beliau yang bertenaga dan sesuai dengan falsafah bola sepak yang diterapkan oleh Ruben Amorim. Namun, seperti kita tahu, Atalanta bukan kelab yang mudah untuk berunding dan United menyedari bahawa perbincangan ini mungkin memerlukan sedikit masa, mungkin akan dilanjutkan ke musim panas. Dalam hal ini, situasi financial fair play juga menjadi pertimbangan penting. United perlu bijak menguruskan kewangan dan dengan beberapa pemain seperti Alisson yang kontraknya akan tamat serta kemungkinan jualan Sancho dan Rashford, mereka perlu membuat keputusan yang bijak. Musim panas ini akan menjadi sangat sibuk dan mencabar bagi Man United. Tetapi dengan langkah yang tepat, mereka boleh memperkukuhkan skuad mereka pada musim panas ini.